3-1 Brentford merogol Manchester United. Benda ni dah tak lawak lagi, Mat. Benda ni dah tak kelakar lagi, Mat. Aku dah tak boleh nak salahkan sesiapa lagi. Sebab aku dalam kepala aku, kalau kita salahkan manager, benda yang sama akan berulang. Aku dah tak nak cerita pasal gameplay dah. Minit yang ke-8 Manchester United kena dah 1. Semua ni kalau kau tengok gol tu, kau akan tengok player yang tak ada soul main. Kau faham tak? Tak ada semangat. Lazy football. Tak ada brand baru. Dulu Joga Bonito. Sekarang ada trend baru datang daripada England, lazy football. Kepada yang nak salahkan Amorim, betul, aku pun setuju dengan korang. Ada keputusan Amorim ni yang questionable, tapi aku akan sentuh nanti. Tapi kalau kita tukar manager sekarang, siapa yang boleh selamatkan kita? Sebab pada aku, masalahnya bukan manager dah sekarang ni. Untuk refresh minda korang, Luke Shaw tu adalah signing pertama yang dibuat oleh Louis van Gaal. Luke Shaw dah tengok berapa banyak manager kena sack. Luke Shaw ni, orang-orang macam Luke Shaw, orang-orang yang dalam golongan dan generasi Luke Shaw ni dah biasa dengan kegagalan. Manager after manager after manager, failure after failure after failure, dan sekarang dah makin teruk. Sekarang dah kira kalau cancel, sekarang dah tahap 4, Mat. Jadi leadership squad kita ni tak ada yang pernah rasa macam mana naiknya puncak kemenangan tu. Orang boleh cerita macam mana nak naik sana, tapi kalau orang yang pernah naik je tahu macam mana susahnya nak naik sana dan apa cara yang perlu kita buat untuk naik ke atas puncak tu. Kalau macam aku pernah naik puncak Kinabalu, aku tahulah macam mana nak naik Kinabalu. Daripada segi akar umbi pokok ni pun kita dah nampak pokok ni takkan berbuah. Kalau mana kata dalam klub ni memang takkan menang piala. Time and time again kita dah dikecewakan, and time again oleh player yang sama. Cuba korang ingat balik, player core yang sama masih ada di dalam Manchester United. Dan aku tak faham macam mana Dalot tu boleh survive dalam Manchester United. Okey, cerita pasal Amorim lah. Walaupun banyak yang aku tak setuju dengan subs dia, tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada lebih mendalam, Amorim ni dia tak bodoh, Mat. Dia tak bingai. Cumanya aku rasa ini adalah isyarat dia kepada Ineos yang cakap, kita sign 2 nombor 10, kita tak sign midfield. Kalau aku letak midfielder aku Bruno, kau tengok dia main macam mana. Aku rasa itu satu isyarat dia. Ataupun objektif dia yang kedua adalah dia just nak kena sack. Dia pun dah nampak bigger picture yang player ni tak boleh bawa dia ke mana-mana, Mat. Dan berdasarkan pematian aku, banyak coach ni bila dia dah struggle kat MU ni, dia dah masuk dalam survival mode, dia akan masukkan semua player experience dia and hope for the best. Dia orang takkan guna player-player youngster ni. Menurut sejarah MU ni, tak ada manager yang time dia survival mode ni dia survive. Aku tak kata sack Amorim, tapi aku tak juga kata Amorim orang yang tepat untuk mengemudi Manchester United kalau dia sedegil ni. Dan aku rasa sekarang ni Amorim dah mentally checks out lah. Dia dah, kata orang yang dah mentally checks out ni, dia memang dah cakap apa dia memang dah kosongkan kepala otak dia. Mungkin dia jalan, memang aku cakap dia jalan hanya dengan survival mode dia. So harapan dah seakan-akan semakin malap. Lilin, kalau harapan tu kita boleh upamakan sebagai Lilin tu dah nak habis lah. Dan aku akan stay sokong Manchester United, tapi Manchester United ni seakan-akan macam hubungan percintaan aku yang gagal. Okay, bye. Kalau korang suka tengok video ni, like dan subscribe lah supaya semangat sikit tengok video. Kepada peminat-peminat sukan yang selalu bersukan dan memerlukan barangan-barangan sukan, korang boleh check link kat bawah ni. Kat situ ada Copa Shop yang korang boleh browse banyak barangan-barangan sukan yang kita orang guna personally. Baik, dua barang ni.